Timbal selamat Oh, tutup memang tutup. ada nak online ni. Oh, okay. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oh, saat ni silap kita tak tutup mikrofon ni dia buat kosing saya. Ustaz Tahu Hamid. ya. Okey, berapa orang abang kita ni? Tak ramai. Ustaz apa khabar? Ustaz sihat ke? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duduk mana ni? Tu di Jabah. Jabat. 10 minit dah kita ni. Tak apalah sebab dia mau rakam mail nanti dia boleh dengar apa ni dia. Okey. Okey, kita mula. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pagi ni dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu. Shiratal ladzina. Alhamdulillah, yang dimuliakan Ustaz Hamidi Abdul Ghani selaku penceramah ataupun pembentang tajuk kitab kita ni, yang berusaha Ustazah Sarah dan juga semua yang hadir dalam siri online kita pada saat ini, dan insyaAllah hari ini kita akan mula ataupun masuk tajuk Khisalul Fitrah. Ya Ustaz ya? Muka Ya, 27. Okey, tanpa melengah masa, saya persilakan Fadil Ustaz untuk meneruskan. Ya. Okey Ustaz. okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada dah. Ada dah. Ada Ustaz. Ada. Ada dah. Tambah. Jalan dah. Dah. Kamu tak main kan ni? Kamu berapa dengan pihak anak Ustaz dia? Tutup ni kan enggak? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya Ada dah masuk dah. diberi peluang dan ruang oleh Allah Ta'ala untuk meneruskan perbincangan daurah kitab Bughyah Al-Mustarsyidin, dan terima kasih kepada pengerusi majlis Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zuhdi yang telah memulakan daurah kita. InsyaAllah seperti yang disebut oleh pengerusi majlis tadi, kita akan ambil tajuk barulah pada hari ini. Kita dah ambil tajuk Al-Ijtihad, tajuk Khisal Fitrah. Khisal Fitrah, perkara fitrah. Okay, kita cuba tengok dulu. Faedah. هذان البيتان في خصال الفطرة التي ابتلي بها إبراهيم الخليل عليه السلام. فمط واستنشق وقص للشارب دوام السواك واحفظ الفرق للشعر ختان ونتف الإبط حلق إعانة ولا تنسى الاستنجاء والقلم للظفر. Okay. Dua faedah, dua bait syair di bawah tu ada bait syair berkaitan dengan perkara-perkara fitrah, berkaitan dengan perkara fitrah yang pernah diuji
Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim Khalil, gelar dia Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim Khalila, dalam ayat dia sebut. Jadi perkara fitrah yang pernah diuji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, iaitu dia sebut bermula dengan tamak mada, berkumur-kumur, watansyik maksudnya memasukkan air ke hidung, wa qassul lisyaribin. Wa qassul lisyaribi maksudnya memendekkan misai. Dawamu siwaki, sentiasa bersiwak. Wahfazil farqa sya'ri, menjaga belahan rambut. Khitanun maksudnya berkhatan. Wa natful ikhti, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak ni disebut secara jelas ini dicabut, bukan dicukur. Kita akan tengoklah lepas ni. Memang asal dia dicabutlah natful ifti ni. Okey. Halqun li'anatin. Halqun li'anatin ni maknanya ini baru mencukur. Mencukur bulu kemaluan ataupun bulu hari-hari. Wala tansa, dan jangan lupa al-istinja. Istinja maknanya menyucikan diri daripada buang air besar kecil lah, istinja. Wal qalmu bizufri, dan memotong kuku. Ada berapa sini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 perkara fitrah yang disebut dalam bait syair ni. Jadi kenapa disebut ubtali biha Ibrahim? Perkara fitrah ni telah diuji oleh Allah SWT kepada Nabi Ibrahim AS kerana ada ayat surah Baqarah ayat 124. Allah Ta'ala berfirman, wa izib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahun. Dan ingatlah ketika Tuhannya, yakni Allah SWT, menguji Nabi Ibrahim AS dengan beberapa perintah. Lalu Nabi Ibrahim AS menyempurnakan. Jadi ulama menyebut bahawa bikalimatin itu merujuk kepada khisar fitrah. Di mana kita tahu seperti disebut dalam syair itu khitanun, khitanun berkhitan. Nabi Ibrahim AS dikatakan telah mengkhatankan diri dia sendiri masa umur 80 tahun. Ada rakyat kata menggunakan kapak. Jadi kalimatin, perkara yang Allah Ta'ala uji kepada Nabi Ibrahim AS, dan dia dapat menyempurnakan. Jadi perkara ni amat sesuai untuk kita ikutilah. Kalau tengok ayat tadi, bukan saja perkara fitrah ni menunjukkan kebersihan. Kalau tengok perkara fitrah ni, dia lebih berkait dengan kebersihan lah. Dan ini menunjukkan bahawa Islam ini adalah agama yang mementingkan kebersihan. An-nazafatu minal iman.
besar itu termasuk daripada perkara keimanan. Jadi ayat ni yang kita disebut cuba Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS dari segi khisal fitrah, dan dia juga punya nilai ibadat dan ketaatan. Maknanya kalau kita buat perkara fitrah ini, walaupun hakikatnya perkara fitrah ini adalah hal-hal keduniaan, tapi apabila kita buat dengan niat imtisal awamirillah, dengan niat menjunjung perintah Allah Ta'ala, kerana Allah Ta'ala yang suruh, kerana Rasulullah SAW sebut perkara tersebut, kita buat, kita bukan sekadar dapat kebersihan, tetapi juga kita akan menambah keimanan. Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan iman itu berkurang dengan kemaksiatan. Jadi perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim ini berkait dengan khisal fitrah, dia akan menguatkan kedudukan Nabi Ibrahim AS sebagai Khalilullah, dan disebut dalam Quran ini Nabi Ibrahim walaupun dia seorang tetapi disebut kana Ibrahim ummah, dia anggap satu ummah. Kekuatan Nabi Ibrahim AS ni seperti satu ummah. Kerana apa? Dia taat kepada Allah SWT, terpaksa mengorban. Ya, kalau tengok raya korban, ada kisah dia. Sekarang ni kita berkait dengan fitrah, berkait fitrah yang sebenarnya kita sebenarnya suka kepada kebersihan. Dalam hadis sebut khamsu min al-fitrah, al-istihdath wal khitan wa qashu syarib wa natful ifti wa taqlim al-asfar. Rawah jamaah. Ini salah satu hadis lah. Ada lafaz-lafaz yang lain lagi yang berkait dengan 10 perkara fitrah ini. Salah satu hadis sebut 5 perkara fitrah, iaitu al-istihdath. Al-istihdath ini dalam matan kita halqul li'anah, mencukur bulu kemaluan, wal khitan, berkhatan, wa qas syarib, menipiskan ataupun menggunting misai, dan juga mencabut bulu ketiak dan membuang kuku. Itu sebagai mukadimah lah, sebagai mukadimah bahawa 10 perkara yang selepas ni ada setengahnya dia akan ada pendetailan lah. Tamam Mawdu' ni berkomen-komen ni perbincangan dalam bab nanti dalam bab wuduk lah. Wastansyak ni pun dalam bab wuduk. Waqash syarib, iaitu menggunting misai. Okey, dalam siwak pun kita akan ada tajuk sebenarnya ni secara panjang lagi. Kemudian wahfazul farq lisya'ri. Ini menyikat rambut. Menyikat rambut ni maksud termasuk perkara fitrah. Dan memang semua orang suka menyikat rambut, dan dari sini disebut menjaga belahan rambut. Khitan, kemudian mencabut bulu ketiak. Ini yang afdalnya sebenarnya. Yang afdalnya mencabut bulu ketiak. Kalau dikatakan Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata dia macam tak sanggup untuk mencabut bulu ketiak ni, dia cukur pun mencapai juga maksud khisal fitrah ni. Maksudnya penting
apa tu, bulu itu dibuang. Bulu itu dibuang. Walaupun dengan cara yang bukan dicabut, seperti digunting. Maksud dia tercapai. Eh? Dan dalam satu hadis, apa tu, khususnya hal kuli'anat ini, cukup bulu kemaluan ini disebut tempoh yang diambil oleh Rasulullah SAW. Seperti dalam hadis itu, Rasulullah SAW telah memberi tempoh untuk seperti untuk perkara-perkara fitrah ni lah. Seperti tadi, mencabut ketiak, mencukur bulu arari, juga selepas ini memotong kuku. Jangan lebih daripada 40 hari. Jangan lebih. Kalau kurang tak apa, macam potong kuku seminggu sekali, apa tu, setiap hari Jumaat, tak apa. Tapi jangan lebih pada 40 hari. Maksudnya, kalau lebih, dia itu dah jadi panggil tidak beramal dengan khisal fitrah lah. Tidak beramal dengan khisal fitrah, dengan fitrah yang diuji Nabi Ibrahim AS. Wala tansa istinja. Istinja pun kita akan masuk lebih detail selepas ni. Dalam bab istinja ni biasanya masa tak masuk lagi lah istinja. Tak masuk lagi istinja ni. Saya ingat nak masuk dalam bab perkara yang najis yang dimaafkan. Ustaz boleh tanya sikit. Bila? Ustaz Amidi, berkenaan dengan khitan. Berkenaan dengan khitan. Khitan, ya. Dia akan huruf pula ke selepas ni? Hana tak ada balik. Khitan ada tajuk. Lepas ni khitan, Ada. kalau tengok teks berkaitan dengan khitan ni ada selepas ni. Khitan, dia cerita pasal dia ada masalah seorang kanak-kanak yang dikhitan oleh jin. Ada dia ada perbincangan juga lah masalah sying tu. Tak apa beres. Dia akan cerita sebabnya khitan ada, apa tu, yang banyaknya lepas ni ialah siwak lah. Siwak ni tajuk yang besar lah. Lepas ni kita akan bincang tajuk siwak lah. Okey. Okey, kita pergi ke matan yang kedua. Faedah. Qala Ain Shin. Ain Shin maksudnya Ali Syabramul Lisi. Ain Shin tu istilah dia. Yang apa tu, ini yang mensyarahkan yang ada hasyiah lah. Yang dalam kita masalah ni fatwa. Masalah ya Ibn Yahya, masalah Kaf, Kurdi. Biasanya dia fatwa-fatwa tu pun dia ambil daripada hasyiah-hasyiah yang lain. Seperti hasyiah Qalyubi, hasyiah Ali Al-Shabrumul Lisi ni. Kita tengok. Lau nazara siwaka وحمل على المتعارف من دلك حمل على المتعارف من ذلك الأسنان وما حولها انتهى. وأفتى زمزمي
kesilapan ada orang nama Zamzami. Eh, ini seorang ulama. Zamzami. بأنه لا بد لأصل السنة من است- من است- من استيعاب الأسنان وما حولها، أي ظاهرا وباطنا. وقال أبو مخرمة: لا شك أن سقف الحلق من أكمله. Okay, faedah. Imam Ali Syabramallisi berkata, jika seseorang bernazar untuk bersiwak, maka nazarnya diarahkan kepada kebiasaan. Diarahkan kepada kebiasaan, ataupun boleh kita kata hendaklah dipahami menurut kebiasaan uruf, iaitu kebersihan gigi dan sekitarnya. Intaha. Al-Zamzami berfatwa bagi memperolehi sekurang-kurangnya asal siwak di asas sunnah, bagi boleh sekurang-kurangnya asal sunnah siwak, sunnah siwak, hendaklah semua gigi dan kawasan sekeliling dibersihkan. Perkataan isti'ab. Isti'ab ni maksudnya menyempurnakan semua sekali lah. Maknanya menyuci gigi dan kawasan sekelilingnya, ai zahiran wa batinan. Ini ada pengajaran di sini. Zahiran wa batinan. Zahiran maksudnya yang zahir, batinan dan yang batin. Maksudnya ialah gigi sebelah depan dan gigi sebelah belakang, ataupun gigi bahagian luar, bahagian dalam. Zahiran ni hak nampak, maksudnya hak depan. Batinan. Batinan ni yang batin, yang duduk dalam, ataupun gigi sebelah belakang lah. Maksudnya gigi sebelah luar, belah dalam. Ini Al-Zamzami, pandangan fatwa dia. Kemudian waqala Abu Makhramah. Abu Makhramah ni dia lebih sempurna lagi. Abu Makhramah kata, la syakka, tidak syak, anna saqfal halqi min akmalihi. Tidak syak lagi bahawa membersihkan saqfal halqi. Saqfal halqi ini maksudnya saqfa ni macam atap atau bumbung. Maksud dia sini ialah langit-langit. Langit-langit mulut termasuk dalam bentuk siwak yang paling sempurna. Langit-langit mulut termasuk min akmalihi, termasuk bentuk ataupun bahagian yang paling sempurna. Jadi daripada teks ni kita dapat tengok ada 3 perkara berkaitan dengan cara bersiwak ni. Pertama sekali adalah cara dipanggil al-haddul adna. Al-haddul adna ni maksudnya yang paling rendah. Paling rendah maksudnya yang
Kalau buat tu dah kira dapat dah sunnah siwak. Ini seperti yang disebut oleh uh, Ali Al-Shamra-Munisi ni. Dia kata kalau seorang tu bernazar, saya bernazar nak bersiwak. Saya bernazar bersiwak, maka yang uh, perlu dilakukan atau wajib, ini dipanggil al-haddu adnani, yang wajib, perkara-perkara wajib yang dia kena buat bila dia sebut aku bernazar nak bersiwak, ialah membersihkan gigi dan sekitar. Membersihkan gigi sekitar ni maksudnya gigi yang luaran lah, nampak, dilihat. Ini dia panggil apa tu yang wajib lah. Bila kita kata bersiwak, kita hanya panggil apa yang terbayang perlintasan fikiran kita bila sebut siwak, maknanya macam bahagian depan je, beruh gigi. Kalau kita kata beruh gigi, maksudnya beruh gigi bahagian depan. Ini dia panggil had yang paling rendah sekali. Dia sebut siwak bila seorang itu bernazar, contohnya dia wajib macam memberuh ataupun bersiwak bahagian depan. Ini kedudukan yang paling bawah lah, paling rendah sekali. Yang kedua, Al-Zamzami ni pula kata yang lebih baik daripada apa yang uruf, yang bila kita sebut siwak, kebiasaannya mencuci gigi dan bahagian apa tu dan sekitarnya dari sudut depan saja, ataupun gigi luar, gigi yang zahir. Tapi Imam Az-Zamzami kata la budda li asli sunnah min isti'abil asnam wa ma hawlaha ay zahiran wa batinan. Maknanya kedudukan kedua ialah mencuci gigi zahiran, gigi yang depan, yang luar, wa batinan, dan yang dalam. Ini apa tu yang lebih tinggi kedudukan dia daripada hanya cuci bahagian luar di peringkat kedua. Maknanya ke dalam satu perkara dia ada wajib. Yang ini yang kedua ni yang seperti sebut oleh Az-Zamzami ni ialah yang buat yang sunat lah. Yang ketiga, Abu Makhramah. Ini kedudukan yang lebih tinggi lagi, kamalus sunnah, kata lebih lagi. Dia sebut, Abu Makhramah sebut, la syakka anna saqfal halqi min akbalihi. Tidak syak lagi bahawa membersihkan langit-langit mulut termasuk dalam bentuk siwak yang paling sempurna. Maksudnya, bila seseorang itu bersiwak, bukan sekadar dia cuci gigi bahagian luar, bahagian dalam, seperti yang sebut Al-Zamzami tadi. Kemudian dia buat juga bersih di langit-langit mulut. Hal tasaqfi. Ni yang lebih sempurna. Okey. Kemudian kita pergi matan lagi. Qaidah. Qala Bujairani al-Iqna. Walhasilu anna ahkamahu ay as-siwak أن أحكام أي السواك أربعة. واجب كأن توقف عليه إزالة نجاسة أو ريح كريه في جمعة. وحرام
kasiwakil ghairi bighairi iznihi wa ilmi ridahu wa makruhun min haitsu kaifiyatu kastimalihi tulan wa sunnatul al-asli wala ta'tarihi al-ibahatu wala ta'tarihi al-ibahatu ibahatu li'annama asluhu an-nadbu la ta'tarihi al-ibahatu. Okay, kita baca habiskan dia punya perenggan je. Wala yukrahul ishtiraku fi siwaki wal mushti wal mirwadi. Wal mushti wal mirwadi khilafa ma tazunnuhu al-awam. Fa inna dhalika binufrati nufusihim. Walam yarid nassun bil karihati. قال والخلوف بالضم تغير الفم وبالفتح كثير الخلف بالوعد والخلف بفتحتين الذرية الصالحة وبإسكان اللام الذرية السوء. انتهى. Okey, ini perbincangan tentang hukum dalam perenggan ini, perbincangan tentang hukum siwak dan juga dari segi bahasa Arab sikitlah, bacaan apa tu khuluf, ada perbincangan nanti kita akan tengok. Jadi faedah ni disebut oleh Al-Mujarimi Al-Iqna'. Jarimi hasyiah dia, makna ulasan dia terhadap kitab Al-Iqna' karangan Khatib Syabili. Kitab Iqna' tu dia mensyarahkan kitab Matab Syuja'. Kemudian Jarimi ni dia memberi ulasan lagi kepada kitab Iqna' pula. Okey. Walhasil, walhasil maksudnya kesimpulan dia. Kesimpulan dia maksudnya setelah dia buat istiqra', dia buat kajian ataupun penyidikan, walhasil, dia pun buat kesimpulan. Apa dia kesimpulan dia? Itu an ahkamahu, sesungguhnya hukumnya, ai siwak, hukum siwak. Hukum siwak ada 4. Hukum taklifi ada 5, tapi hukum siwak ada 4. Nanti kita akan tengok kenapa disebut sini hukum siwak ada 4. Ada satu hukum yang Mujarimi tak sebut berkaitan dengan siwak ini. Okey. Pertama sekali, hukum siwak ini adalah wajib. Bila seseorang itu wajib bersiwak? Bila seseorang itu wajib bersiwak? Iaitu apabila izal najasah, apabila penghilangan najis, atau rih karih atau bau busuk, tawakaf alaih, bergantung kepadanya, fi Jumaati,
fi Jum'ati. Bergantung kepadanya, khususnya ketika nak menghadiri solat Jumaat. Ha. Maksudnya seseorang tu wajib bersiwak. Kalau di giginya ada najis. Izalatul najasah ni maknanya untuk menghilangkan najis. Yang ada di gigi dia, dengan cara bersiwak, najis yang melekat dari gigi dia dapat dibuang. Ataupun ada cara bau hari itu ada hari Jumaat. Hari Jumaat seseorang itu wajib untuk orang lelaki lah untuk pergi hadir solat. Ya allazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila iman dari su azan pada hari Jumaat. Segera fas'au ila zikrillah, mengingati Allah Taala, itu menunaikan solat terbaik berbeli. Anda wajib pergi solat Jumaat. Kalau solat fardu, solat jemaah yang fardu, itu ada perbincangan ulama lah. Yang kata wajib ain, fardu ain ada. Tapi kalau solat Jumaat, wajib untuk lelaki. Jadi bila dia nak pergi solat Jumaat, mulut dia berbau. Bila mulut dia berbau, contohnya makan petai, bau. Apa-apa lagi lah makanan yang berbau, makan bawang, berbau. Sebab tu, ada hadis sebut, jangan kamu hampiri masjid aku ni kalau kamu dalam keadaan berbau lah. Sebab tu kena siwak dulu. Dalam konteks kita lebih siwak itu dengan bergigi. Maknanya dia mencapai menggunakan kayu Arab. Itu ini sebut. Tapi kalau bergigi pun dipanggil maksud, mencapai maksud siwak tu untuk gigi. Kalau dalam konteks ni wajib ni iaitu menghilangkan najis, menghilangkan najis dan juga menghilangkan bau yang busuk. Kalau seseorang itu nak pergi solat Jumaat, jadi wajib, tak boleh mulut dia bau busuk pergi masjid. Dan ini akan menyakiti, akan menyakiti orang lain. Sedangkan disebut al-muslimun, bangsa muslimun min lisani wa yadihi. Orang Islam tu orang yang menyelamatkan orang Islam lain daripada sakiti olehnya, sama ada dengan mulut, dengan tangan, juga dengan mulut dia. Jadi wajib sebelum seorang itu pergi menunaikan solat Jumaat untuk dia menyucikan gigi dia ataupun siwak. Dalam konteks hari ini mungkin kita bergigi lah. Itu hukum pertama, wajibun. Yang kedua, haramun kasiwak bila Allah. Kedua, hukum tadi wajib
hukum haram. Bila hukum haram, seperti menggunakan siwak milik lain tanpa izinnya dan tanpa diketahui kerelaan kita, bersiwak tu jadi haram kerana menggunakan siwak orang lain. Dia berkait dengan menggunakan apa tu, harta orang lain tanpa izin lah. La yahillu mal muslim illa min tin. Dah disebut tidak halal harta illa kecuali min tibi, kecuali daripada kerelaan hati dia lah. Jadi sekarang ni walaupun siwak itu sesuatu yang sunnah, yang disebut laula asyqa ala uti la amartum bisiwak inda kulli salah, dalam setengah ayat inda kulli wudu. Kalau tak menyusahkan umat aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali nak wudu. Mungkin yang wuduk tu kita buatlah bergigi tu. Tapi nak inda kulli salah. Jadi setiap nak solat tu kita guna, ini memang kena guna kayu siwak lah. Kalau menggunakan bergigi pelik lah kalau inda kulli salah tu. Tapi inda kulli wudu mungkin boleh menggunakan apa tu, bergigi tu. Jadi sekarang ni kesiwak orang lain, menggunakan siwak orang lain. Mungkin orang Melayu kita rasa tak gamuk nak ambil bergigi orang lain ataupun nak ambil kayu siwak orang lain. Tapi mungkin orang Arab orang panggil, mungkin tak apa bagi mereka kalau guna siwak orang lain. Jadi kalau nak guna siwak mesti menti nafsi dengan kerelaan dia, dengan persetujuan dia. Dia sebut di sini haram, hukum kedua siwak haram, menggunakan siwak orang lain tanpa keizinan dia. Maknanya kalau ada keizinan, tak salah lah. Dan juga tanpa kita tahu kerelaannya. Itu jadi haram. Yang ketiga, wa makruh. Menggunakan siwak itu hukum dia makruh. Makruh ini adalah dari sudut kaifiyah, cara menggunakannya. Seperti menggunakannya secara memanjang. Menggunakan cara membrus, menggunakan siwak secara memanjang. Sedangkan cara menggunakan siwak ni ialah secara melentang. Melentang, ada setengah pendapat sebut seperti membuat huruf 8, nombor 8, belah-belah kanan, atas dan kiri, kemudian pergi ke belah kiri atas, kiri bawah, pusing balik. Ini ada panduan yang disebut oleh ulama. Okey, cara pegang siwak ada lepas ni. Jadi kalau seseorang itu menggunakan siwak dengan cara memanjang. Memanjang ni maksudnya daripada atas ke bawah. Ini dia dalam perbincangan ulama, boleh merosakkan gusi, boleh menjadikan gusi taruh kalau secara memanjang. Sebab tu dia jadi makruh.
galakkan. Jadi yang afdal ni adalah dengan cara dengan cara melentang. Wasunnah al-asli yang keempat. Wasunnah al-asli. Sunnah al-asli ni maksudnya hukum siwak itu adalah sunat yang asal. Hukum asal adalah sunat. Bila siwak lain dia boleh jadi wajib. Bila mulut kita berbau, kita nak pergi salat Jumaat. Ataupun kalau tak salat Jumaat pun, kita nak jumpa dengan salat Jumaat tu benda yang memang wajib. Seminggu sekali. Dan dalam hadis pun disebut bagi orang sekurang-kurangnya untuk dia mati seminggu sekali. Iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat. Hari yang dia wajib pergi Jumaat. Ini kalau kita di masyarakat ni, dan kalau kita memang mandi hari-hari, 2 kali, 3 kali sehari tu biasa kita mandi. Tapi kalau masyarakat Arab ni 2-3 hari sekali baru mandi. Mungkin ke macam Mekah ke apa dia panas kering. Jadi tak berbau sangatlah. Kita ni kalau sehari tak mandi, mungkin akan cepat berbau lah. Jadi sekurang-kurangnya mandi itu adalah sekali seminggu kena mandi. Iaitu mandi sunat Jumaat lah. Mandi sunat Jumaat. Untuk pergi menunaikan solat Jumaat, maknanya berjumpa dengan orang ramai lah. Kalau tidak dia boleh menyakiti orang ramai. Jadi maksud fi Jumaatin ni untuk ijtima', perhimpunan dengan orang ramai. Maksudnya kalau tidak hari Jumaat tapi dia nak jumpa dengan orang, dia kena macam wajib jugalah. Wajib untuk dia bersiwak. Okey, untuk menghilangkan najis ataupun menghilangkan bau yang busuk. Kemudian makruh cara penggunaan dia, iaitu dengan cara memanjang, tidak melentang. Sunat ni yang asal lah. Wala ta'tari ibahah. Wala ta'tari ibahah. Tidak ada panggil, tidak menjadi harus. Siwak tidak menjadi harus. Wala ta'tari ibahah, dia tak jadi harus. Kita tak boleh nak kata hukum siwak tu harus. Sebab apa? Ini alasan dia. Li'annama as-nadbu la ta'tari ibahah. Kerana itu yang asalnya sunat tidak bertukar menjadi dia sunat tak jadi ini dia punya sebab tu dia sebut hukum tu 4. Hukum takdifi ada 5, tapi pengarang bukan pengarang tadi Bujairimi sebut hukum siwak tu ada, itu dia mengeluarkan harus. Maknanya hukumnya ialah yang sunat yang perlu diperhatikan lah. Kalau tengok tu pandai bawah tu faedah min fawaid siwak. Sebenarnya ada tengok bawah. Okay, kita baca dari tadi. Wala ishtirak fi siwak wal
wal mirwa. Maksudnya dia berkongsi siwak, sikat dan alat bersiwak, maksudnya alat celak. Khilaf ma tazunhu awam, berbeza dengan sangkaan orang awam. Sangkaan orang awam tak boleh untuk berkongsi siwak, untuk berkongsi sikat ataupun berkongsi alat celak. Dia boleh nak kongsi siwak. Tapi masyarakat kita tak ada. Sedemikian. Sebenarnya ketika Rasulullah SAW nak wafat, dia melihat seorang yang apakah saya Aisyah pakai siwak kan Rasulullah macam siwak ni dia ada kelebihan dia boleh kita bincang yusahilun naz'a, siwak ni boleh memudahkan sakaratul maut, mengingatkan akan syahadat ketika menjelang kematian. Mana kalau orang sakit, dia galakkan dia pakai siwak. Sebab dengan pakai siwak tu boleh memudahkan dia menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut ni memang dahsyat. Allah mahawin alaina fi sakaratul maut. Antara doa yang kita pohonkan supaya Allah hawin, mudahkan sakaratul maut pada kita. Maksudnya tidak dimakruhkan isytirak siwak, kongsi siwak. Maknanya boleh nak kongsi bergigi, itu tak boleh sangatlah. Kongsi siwak. Kemudian mesti kongsi sikat. Ini biasa. Kita biasa berkongsi sikat dan juga berkongsi celak. Khilafah berbeza dengan apa yang disangka orang awam ini, menyangka siwak, sikat dan juga celak mata ni tak boleh kongsi. Apa alasan dia? Fa inna dzalika linufrati nufusihim. Ini bagi orang awam, dia kata tak boleh kongsi siwak ni sebab apa? Sebab nufus. Maknanya perasaan jijik. Kerana ada perasaan jijik. Dia perasaan jijik itu hanyalah tabiat manusia. Kita rasa jijik. Tengok orang pakai siwak, tak boleh kongsi. Kerana rasa jijik. Jadi dia tidak jadi hujah bahawa benda tu tak boleh dikongsi. Dan disebut walam yarid nasul bil karahah, dan tidak ada nas yang menyebut bahawa kongsi waktu di tak ada nas. Bila tak ada nas sebut, dia kembali kepada hukum asal. Hukum asal tu buat kongsi lah. Dan ada seperti mana yang sebut tadi, Rasulullah diberi siwak oleh Aisyah radhiyallahu anha daripada siwak Abdul Rahman bin Abu Bakar. Okey, habis. Bahasa hukum tidak makruh. Tidak makruh kongsi siwak, kongsi sisir ataupun sikat rambut, dan kongsi alat untuk celak mata. Berbeza dengan apa yang disebut oleh orang awam, tak boleh kerana mereka merasa jijik. Dan nas pun tak ada yang sebut makruh. Waqala ni sebut lagi, ini bahasalah perkataan huluf. Huluf
ada dalam hadis tu, la khulufus saim athabu 'inda Allah min rihil misk. Ada hadis tu. Eh, uh, bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu, lebih wangi, min rihil misk, daripada bau miski, kasturi. Okey, di sini dia sebut perkataan khuluf. Wal khulufi bidhammi. Khuluf itu dibaca dengan kha, khu. Khuluf. Maksudnya taghayyurul fami. Taghayyurul fami maksudnya perubahan bau mulut. Kalau baca dengan dhammah. Dhammah tu maksudnya bagi depan. Wa bi fathi maksudnya kalau dibaca dengan baris atas. Khaluf. Baca baris atas, maksud dia lain. Maksud dia kasir khalfi bil wa'di. Maknanya seseorang yang banyak melanggar perjanjian ataupun melanggar janji, bukan perjanjian, melanggar janji. Kasirul khalfi bil wa'di. Banyak melanggar janji. Iza wa'ada akhlafa. Min ayatul munafik salasah tu antaranya iza wa'ada akhlafa. Bila dia janji, akhlafa, dia mungkin janji. Jadi apabila dia baca patah, baca baris atas, al-khaluf. Okey. Wal khalafu bit fadhatain. Kalau baca dua fathah, dua baris atas. Khalafa. Wal khalafu. Kha dengan lam. Okey, baca dua baris di atas. Makna dia lain. Az-zurriyatus salihah. Maksudnya keturunan yang baik, yang soleh, keturunan yang zuriyah salihah, ataupun keturunan yang baik. Kalau baca khalafa, baca dua baris atas. Kemudian wabi iskanin, lam dibaca iskan, baris mati lam. Khalfu, kha, baris atas, kemudian lam, mati. Jadi wal khalfu, dia maksud dia ialah azuratus su'. Maksud dia ialah keturunan yang buruk. Okey. Intaha ini selesai apa yang disebut oleh Imam Bujairami atas syarah kitab Iqna', yang mensyarahkan Matan Abi Syuja'. Okey, kita pergi lagi perenggan yang ketiga, faedah. Taraddada fi tuhfati fi karahati izatil khulufi bi ghairi siwaki wasaraha Zayya. Okay, kita baca dulu. Bi annahu la yukrahu bi nahwi isba'ihi wa kas-sa'imil munsiki. Naam. In taghayyara famuhu bi nahwi naumin lam yukrah. Qalahu min ra. Wal khatibu khilafan libni Hajari. Walau mata sa'imu ba'da zawali huruma izalatu khulufihi bisiwaki qiyasan ala dami syahid. Qalahu
Qalahu Mira. Sebut tadi juga Muhammad Ramli. Wal khatibu khilafahu khilafan li Ibn Hajar. Walau mata as-saim ba'da zawali haruma izalatu khulufi bisiwak. Ini macam bulan ni. Izalatu khulufi bisiwak qiyasan ala dam syahid. Bulan ni. Setengah ada kitab lain. Rasanya sekali je. Ulama tasawuf ba'da zawal hurma izati kun siwa qiyas adam syaitan. Jadi yang belakang itu adalah berulang. Ya. La'alat sawab, la'alat sawab tak ada lah. Sebab dia sama je. Qalahu Mira intaha Bajin Bujarimi. Jadi kita cuba tengok. Okay. Kita tengok dia faedah taraddada fitufah. Taraddada ni macam taraddud lah. Macam ragu-ragu. Ragu-ragu untuk macam menentukan hukum makruh. Taraddada fitufah. Tuhfah ni tuhfatul muhtaj. Karena kitab Imam Ibn Hajar Haythami ataupun Haythami. Imam Ibn Hajar ragu-ragu mengenai hukum makruh menghilangkan fi karahati izatul khuluf, menghilangkan bau mulut bighairi siwak, selain dengan siwak. Wasarha Zaya Imam Ibn Ziyad. Zaya itu maknanya Imam Ibn Ziyad bi annahu la yukrah. Imam Ibn Ziyad kata Saraha Ibn Ziyad maknanya berterusan ataupun menegaskan. Menegaskan. Imam Ibn Ziyad menegaskan bahawa tidak makruh menghilangkan bau mulut itu dengan menggunakan jari. La yakrahu bi nahwi isba'i. Menghilangkan jari. Menghilangkan bau menggunakan jari. Wa qasaim, seperti hanya orang yang sedang berpuasa, al-mumsik, puasa orang yang menahan diri. Memang orang puasa adalah orang yang menahan diri daripada makan dan minum, dan automatik lah mulut dia akan berbau. Jadi kalau menurut pandangan ini, menggunakan jari, macam dia apa tu, berkomor-komor tu, dia masukkan jari dia ke dalam mulut dia. Dia macam gosok menggunakan jari, bukan menggunakan siwak. Jadi Ziyad kata tak ya in taghayyara famu, jika bau mulutnya berubah binahwi naumin, disebabkan oleh tidur, wa in taghayyara fahu binahwi naumin lam yuk, juga tidak makruh. Kalau
berubah bau kerana kerana apa panggil? Kerana tidur. Jadi tidak makruh dia uh, bersiwak lah. Sebab yang makruhnya kerana puasa. Eh. Dia akan sebut bawah tu. Okay. Qalahu, ini yang dikatakan oleh Imam Khatib. Khatib ni bukan Khatib. Khatib ni bukan betul kata Khatib ni mana Khatib Al-Khatib Syarbini. Syarbini yang tadi kita ikna tadi ada Khatib Syarbini dan dia ada kitab lain yang menguraikan Minhajut Talibin seperti sama Tuhfatul Muhtaj dan juga Minhajatul Muhtaj, satu kitab yang agak popular untuk menghuraikan Minhajut Talibin adalah Muhtaj oleh Khatib Syarbini. Wal Khatibu khilaf Ibni Hajar. Ibn Arabi dan Khatib Syarbini berbeza dengan Ibn Hajar. Walau mata saya ini ada masalah. Masalah perbincangan di sini. Kalau seseorang yang berpuasa mati ba'da zawal, selepas zawal, gelincir matahari, maknanya selepas zuhur lah, selepas masuk zuhur. Ba'da zawal, maknanya masuk waktu zuhur, hurima izalatu khulufi, maka haram menghilangkan bau mulutnya bisiwak dengan kiaskan ala dami syahid, dikiaskan dengan darah syuhada, darah orang mati syahid. Qalahu Mira, hal ini dikatakan oleh Mardi, intaha, selesai pernyataan Imam Bujari ini. Maksudnya ada masalah di sini kalau seseorang yang berpuasa mati selepas dia mati, maka dia tidak boleh orang yang mayat dia tu disiwakkan. Kerana dalam Imam Syafi'i makruh bersiwak ataupun kita kata beruah gigi selepas gelincir matahari. Sebab untuk mengekalkan bau mulut orang yang berpuasa. Maknanya kalau kita bersiwak, bau mulut tak akan hilang. Sedangkan kalau disebut la khulufus saim indallahi, la khulufus saim atyabu indallah min rihil misk, bau puasa lebih wangi daripada bau kasturi. Jadi kalau dia beruah gigi selepas gelincir matahari, maka hilang bau. Begitu juga dalam kes kalau seorang mati selepas, jadi tak boleh kita nak cuci menggunakan siwak pada mulut dia. Ikan kepada orang mati syahid. Orang mati syahid adalah dilarang untuk menghilangkan darah dia. Sebab tu orang yang mati syahid, antara keistimewaan dia tu ialah dia dikapankan dengan darah. Dan darah tu akan menjadi syahid, akan menjadi saksi depan Allah Ta'ala bahawa dia berperang dan Allah dibunuh. Orang yang mati syahid dia tak dimandikan, dikapankan dengan darah-darah sebagai bukti kesyahidan dia. Jadi kalau orang yang mati syahid tak perlu dihilangkan darah dengan cara dimandi. Maka orang yang puasa dia mati juga tak perlu dihilangkan bau mulut dia. Dihilangkan bau mulut sebab orang puasa di mulut dia berbau. Maknanya lepas zuhur dia mati, dikekalkan bau mulut. Ini dikiaskan dengan orang yang mati
syahid. Kemudian kita tengok faedah lagi. Faedah yang ketiga. Faedah yang ketiga ni banyak ada doa kita baca. Faedatun naqalal kurdi anil bakri wal i'abi wa ghairihima anna aghsanal araki aula min uqihi wa kalamur rafi'i wa fni rif'ah wal imami yaqtadi taswiyata bainahuma wa qala qaf lam. Qaf lam biasanya qalyubi. Wa yanbaghi an nughya bisiwaki as-sunnah wa yaqulu, ni banyak doa ni, Allahumma bayyid bi asnani wa shudda bihi lisati wa thabbit bihi lahati wa barik li fihi wa وأثبتني عليه يا أرحم الراحمين. وقال التفاح dalam kitab Tufah, ni cara nak bersiwak. Wa yasunnu an yakuna siwaku bil yumn wa an yaj'ala wa an yaj'ala khinsarahu ibhamahu tahtahu wa thalathatu baya fawqahu wa an yabla'a riqahu awal istiyakihi illa mazid wala yamussahu wa an ya'ahu fawqa udhihi al-yusra aw yansibuhu fil ardi wala ya'ridahu wa an yaghlahu qabla wad'ihi kama idza arada al-istiyaka bihi thaniyan qad asha bihi taghayyurun wala yazida fi tulihi ala shibrin wala yastaka bitarafaihi. Maksudnya, Imam Kurdi, faedah Imam Kurdi menukilkan dari Imam Bakri dan daripada kitab dan lainnya bahawa aghsanil arak, ni dahan pohon arak ataupun ranting pohon arak aula lebih utama min urutihi, lebih utama daripada akarnya. Ranting pokok arak ni al-arak ni arak sebutan dia bukan arak, arak kayu sugi yang orang duk guna. Lebih utama ranting dia tu lebih utama daripada akarnya. Dan pendapat Imam Rafi'i, kemudian Imam Rafa'ah dan Imam ni biasanya merujuk kepada Imam Haramain, yaqtadi taswiyah bainahuma. Jadi pendapat Imam Rafi'i, Rifa'ah dan juga Imam Haramain menunjukkan bahawa kedua-dua bahagian itu adalah sama. Sama saja dari segi kegunaan dia, maksudnya dari segi
tak ada kelebihan lah. Tak ada aula. Sama ada ranting ataupun akar sama je. Bagi Imam Rafi'i, Imam Rif'ah dan juga Imam Haramain. Waqala Qaflam berkata, Imam Qulubi berkata, orang bagi, ini cara dia nak pakai siwak. Orang bagi sebaik-baiknya seseorang itu berniat melakukan sunnah ketika bersiwak an yanwiyas bisiwak ke sunnah. Di kalau dia kata sebaik-baiknya, atau kata sebaik-baiknya seseorang itu berniat melakukan sunnah ketika bersiwak. Maksudnya macam kita ambil semaya kan, nak duduk, nak rakaat asghar. Jadi kita menurut pandangan Qalib ini sunat juga untuk kita kata nawaitu siwak, saja aku bersiwak. Maknanya kita nak mendapat siwak dengan niat lagi. Wa yaqulu, dan ketika dia bersiwak tu dia baca doa. Ini doa yang disarankan oleh Imam Qulubi lah. Kita baca maksud, ya Allah, putihkanlah gigi dengannya. Dengan bersiwak ni putihkan gigi-gigiku. Wasyad bi sati, kuatkanlah gusiku dengannya, dengan siwak. Teguhkanlah langit-langit mulutku dengannya. Berkatilah aku dalam penggunaannya, dan berilah aku pahala kerananya, wahai yang maha pengasih dan maha penyayang. Ya Arhamar Rahimin, yang maha pengasih penyayang. Maksudnya disarankan supaya baca doa ini. Ini bukan doa yang maksur lah, bukan doa yang diajar oleh Nabi SAW, tapi kita boleh baca lah supaya kita menghayati mana lah, supaya diputihkan gigi, dikuatkan gusi, diteguhkan langit-langit, diberkati, juga diberi pahala. Wa qala fi tuhfah, ni cara nak guna siwak, iaitu nak pakai siwak. Dia ada cara dia. Di sini dia ajar. Dan disunatkan menggunakan siwak itu dengan tangan kanan. Aku siwak bil yumna, menggunakan siwak dengan tangan kanan, iaitu wa an yaj'ala, dengan meletakkan jari kelingking, khansar dan ibham. Ibham ialah ibu jari. Meletakkan jari kelingking, jari yang di bawah sekali, dan juga ibu jari tahu bawah siwak. Okey, ini kaedah dia. Wasalah baqiyah, salasah, tiga jari lagi, al-baqiyah, yang baki, yang lainnya pokok atas. 3 jari duduk atas siwak, 2 jari bawah siwak. 2 jari bawah siwak tu ialah jari kelingking dan ibu jari. Dan 3 atas tu selain daripada 2. Itu cara nak pegang siwak ataupun menggunakan siwak. Itu cara pegang dia. Kemudian disarankan juga ialah menelan air liur saat awal bersiwak. Yabla'a riqu, telan air liur mula-mula bersiwak. Illa li'uzrin, kecuali kalau ada keuzuran, boleh nak telan, ada kemaafan lah. Maka disunatkan menelan air liur saat awal bersiwak, kecuali kalau keuzuran,
uh, wala yamsud, dan tidak menghisap siwak. Kemudian meletakkan siwak di atas telinga kiri. Ni kaedah dia. Meletakkan siwak di atas telinga kiri, yaitu uzun yusra. Okey. Atau menegakkannya di tanah. Wa yasahu bil ardi, wala ya'radahu, dan tidak meletakkannya secara mendatar. Ini saranan-saranan dia lah. Kemudian wa yaghsilahu, hendaklah mencuci siwak sebelum meletakkannya. Cuci dulu, lepas tu baru letak. Seperti jika ingin menggunakan kembali dan sudah terjadi perubahan pada siwak. Kalau dia dah guna, lepas guna tu cuci dah. Lepas guna tu nak guna pula. Lepas disarankan cuci. Okey. Okey. Wala yazidu fi tawli ala syabrin. Panjang siwak tidak lebih 1 jengkal. Panjang siwak tu jangan lebih 1 jengkal. 1 jengkal. Ini tak panjang sangat, sejengkal. Bukan sehasta ni. Sejengkal sikit. Dan wala yustakut bi tarafain. Dan tidak menggunakan kedua hujung siwak. Guna satu bahagian aja. Bahagian kalau guna satu bahagian satu kita tak boleh guna lah. Jadi kalau ada tukar, maknanya bahagian satu. Maknanya tak boleh guna kedua-dua. Kena buat satu-satu. Intaha. Selesai nukilan daripada kitab Tuhfah. Qalyubi, kitab Qalyubi atas. Okey. Kemudian boleh lagi kah? Ni macam mana aku kongsi? Nak sama lagi kah? Faedah siwak ni. Panjang ke? Min fawaidis siwak. Sama minggu depan. Macam mana? Tak panjang ke tu? Sebab peringatan nampak macam panjang juga tu. Panjang kot tu. Ya, kelebihan siwak ni dia panggil fawaidis siwak. Kelebihan dia lah. Kelebihan yang paling jelas tu dia panggil dalam hadis tersebut hadis yang sahih lah. As-siwak mathharatul fami mardatul rabb. Ini kelebihan yang ada hadis yang sahih lah. Siwak menyucikan mulut dan mendatangkan keredaan Allah Ta'ala. Ada setengah ayat mendatangkan murka syaitan. Dan yang ini dia akan sebut banyak lagi. Tak silapnya ada 20. Tak silapnya. Tengok kemana tu. Start aku 12 dah tu takut kalau start jadi panjang pula. Memang panjang. Ni ada tulis ni apa? Sambung ke depan ni. Itu sama dengan depan. Jadi setakat itu dulu perbincangan kita berkait dengan kisah fitrah. Kisah fitrah ni memang menarik. Perbincangan dia ada siwak, kemudian lepas ni ada mencukur bulu bawah leher. Ada perbincangan berkaitan dengan inai, dan ada berkait dengan hijamah berbekam. Itu antara kisah fitrah lah. Jadi itu gambaran itu seterusnya lah. Jadi kita kembali kepada pengurusi majlis lah. Tafadhal, masyukur.
Beres-beres Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakumullah khair. Bila bila kita tajuk minggu depan tu sedap tu agak-agak ramai akan masuk dah. InsyaAllah. Hmm, Katanya InsyaAllah. intro untuk minggu depan tu ada banyak lagi benda-benda yang sangat Ah, menarik. InsyaAllah kita akan jumpa minggu depan. Ada nak nilai ke apa? InsyaAllah. Bila ada hijamah tu nilai ke kepala ke apa ke ada macam disebut tadi. Hmm. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah kita InsyaAllah. jumpa minggu depan. Panjang umur, dimudahkan rezeki kita insyaAllah. Jadi sekali lagi ucap terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz yang uh, dapat menyampaikan pencerahan pada kita untuk minggu ni dan insyaAllah kita akan sampai semula. Okey, sekali lagi jazakumullah khairul jazak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam. Kita sama-sama tangguh baca tasbih kafarah surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika. Kasyanta astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Okay, sama-sama. Kena cari nak live mana ni. Mana tadi? Ah. Okay, dah tak ada gambar dah? Tak ada insyaAllah. Kita jumpa pula minggu depan. InsyaAllah. Betul.